Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur kehadirat Ilahi dapat bersama-sama kita mendengarkan satu tazkirah yang bertajuk Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ada diceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Isra' ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya iaitu Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihat kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kesabaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Murid-murid sekalian, daripada apa yang kita tengok di situ, Isra' dan Mi'raj ini adalah sebuah perjalanan. Isra' itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Manakala Mi'raj pula adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa di Palestin ke Mi'raj, Sidratul Muntaha, langit Allah. Kenapa Isra' dan Mi'raj ini boleh berlaku, murid-murid yang kasih sekalian? Isra' dan Mi'raj ini berlaku ketika mana Nabi Muhammad kehilangan dua orang yang paling disayanginya, iaitu isterinya Siti Khadijah dan bapa saudaranya Abi Thalib. Oleh itu Allah ingin mengembirakan Nabi Muhammad, dan lalu berlakulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bagaimana peristiwa Isra' dan Mi'raj ini boleh berlaku, murid-murid kasih sekalian? Dia berlaku di mana? Daripada Masjidil Haram di Mekah, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril menaiki Buraq. Yakni apakah Buraq? Yakni murid-murid, Buraq itu digambarkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai kuda yang bersayap, terbang ke Masjidil Aqsa di Palestin. Di Masjidil Aqsa di Palestin, dada Nabi Muhammad dibelah dan dibasuh dengan air Zam-Zam untuk disucikan hatinya dan dikuatkan hatinya. Dan seterusnya, daripada Masjidil Aqsa di Palestin, naiklah Nabi Muhammad ke langit, ke Sidratul Muntaha, di mana langit itu ada 7 langit. Di mana langit pertama itu dijaga oleh Nabi Adam AS. Yang kedua, langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya AS. Langit ketiga Nabi Yusuf AS. Langit keempat Nabi Idris AS. Langit kelima Nabi Harun AS. Nabi keenam Nabi Musa AS. Nabi ketujuh Nabi Ibrahim AS. Di sana juga pelbagai peristiwa yang Nabi Muhammad lihat dan saksikan. Dan seterusnya, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah secara langsung di hadapan mata. Murid-murid yang dikasihi sekalian, tahukah anda bahawa ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj ini jugalah pensyariatan solat fardu 5 waktu diwajibkan. Bagaimanakah ini boleh berlaku? Ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, seterusnya Allah mensyariatkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan solat 50 waktu. 50 waktu. Tak masuk akal 50 waktu untuk kita laksanakan sekarang. Oleh itu, bagaimana solat itu menjadi 5 waktu? Atas nasihat Nabi Musa AS, solat itu dikurangkan menjadi 5 waktu yang kita amalkan sekarang, murid-murid sekalian, dikasihi sekalian. Segala perjalanan Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril daripada Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, naik ke Sidratul Muntaha, semuanya memakan 1 malam sahaja. Nak digambarkan betapa tak masuk akalnya di sini. Jarak dari Mekah ke Palestin adalah 1000 kilometer. Palestin ke bumi, ke langit, ke matahari memakan berjuta-juta kilometer. Bahkan seluruh alam kita ni tak sampai pun langit yang pertama. Jadi bayangkanlah betapa hebatnya kuasa Allah. Di sini apa yang kita boleh pelajari, murid-murid? Pertama, untuk membayangkan Masjidil Aqsa itu penting bagi umat Islam. Betapa pentingnya Palestin, Masjidil Aqsa di sini digambarkan. Yang kedua, betapa pentingnya pensyariatan solat 5 waktu, sehingga kan Allah sendiri menyampaikan perintah itu di hadapan Nabi Muhammad, bukannya melalui Jibril dan melalui wahyu. Sama-samalah kita teliti dan tenungi, murid kasih sekalian. Sekian daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.